Amar? Mana Amar? Bukan Amar tu. Mesti ramai daripada kita suka baca surah daripada juz Amma dalam solat. Tapi tahu tak kita apa sebenarnya juz Amma? Juz Amma ialah bahagian juz terakhir, iaitu yang ke-30 dalam Al-Quran. Bermula daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas. Menurut ulama', nama Amma diambil sempena ayat pertama surah An-Naba. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Surah-surah juz Amma pendek je, senang dihafal. Tapi dalam surah yang pendek ni pun masih ramai yang buat banyak kesalahan tanpa sedar. Contohnya surah An-Nas. Dalam ayat pertama sahaja dah ada 9 tempat yang selalu orang buat salah. Bahaya. Jika salah sebut, boleh ubah makna. Kalau surah pendek pun kita masih lagi keliru, macam mana kita nak teruskan hafalan kan? Mungkin kita kena mula semula, tapi kali ni kita kena betul dan jelas. Siapa kat sini nak betulkan bacaan juz Amma? Lagi-lagi surah yang selalu baca dalam solat. Komen saya nak sekarang.